Ini kami yang diktat Mahathir. Di antaranya beliau bersetuju selepas Pakatan Harapan ambil alih pemerintahan, langkah yang pertama ialah membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan berusaha mendapat pengampunan di Raja. Ini bukan senang. Beliau nak boleh bersetuju. Sama ada dia berlakon ke tak berlakon, tapi dia bersetuju. Kemudian hapuskan GST dan sebagainya. Soal saudara kita yang bertanya bahawa banyak yang dasar dulu dah tak dikemukakan. Manifesto kami sudah sampai ke final, belum dikemukakan kepada rakyat. Tunggulah manifesto itu dulu. Kemudian bila lihat manifesto itu pula, kerja pula untuk membantu kami menang pilihan raya. Kemudian tengok pula kami laksanakan atau tidak manifesto itu. Sebab itulah kita kata, dalam saya sikitlah DNA PAS itu ada. Jadinya terdidik sikitlah dalam sejarah Islam dan sebagainya. Dalam perjuangan Islam, yang paling afdal ialah menyatakan kebenaran di depan pemerintah yang zalim, bukan di depan pencen yang zalim. Sebab orang pencen dia tak ada power. Kita maki Mahathir 24 jam, dia tak boleh tangkap kita. Tapi kalau kita maki Najib dan pemerintah yang ada sekarang, kalau kita wang meniaga, dia tarik kontrak, dia kejar, apa itu, kita kata sekarang ni cukai pendapatan sampai tahun 2000, dikejar cukai pendapatan kerana dia in power. Sebab itulah nak uji iman kita, kita kena lawan dengan pemerintah. Bila kami jadi pemerintah besok, kami tak betul, lawan kami. Barulah kita hebat. Kalau kita hebat lawan dengan pencen, hari-hari maki Dr. Mahathir, dia pun nak kena tangkap. Jadi dia bukan ada power apa, kita kena lawan dengan Najib, kena lawan dengan Rosmah, yang curi duit kita, beli intan berlian dan sebagainya. Ini kita, oh esok kamu tak curi kah? Just kami pula pada waktu itu. Sebab itu kami kata sekarang ni Mahathir dalam mesyuarat-mesyuarat sudah secara resmi 6 kali dia tidak diktat kami. Bahkan kami berjaya meletakkan satu pandangan, satu dasar, dan dia, saya kata tadi berlakon atau tidak, dia terima secara konsensus segala bentuk perundingan yang kami buat, termasuk 6 perkara yang kita buat perjanjian untuk struktur Pakatan Harapan itu. Soal sempurna atau tidak, jaslah sendiri. Yang penting, dia kata jangan kami tak menang pilihan raya, kami harap kami menang. Itu harapan orang politik. Saya dalam PAS dulu, masa kami seorang diri, bertanding lebih 100 kursi. Kami akan merentah Malaysia. Tiba-tiba menang 1 kursi saja. Iaitu pada tahun 86. Jadi orang politik dia tetap angan-angan tinggi. Tapi angan-angan kali ini disertai dengan realiti.